Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah, kesempatan dan peluang yang diberikan Allah dapat sama-sama untuk kita bertemu pada malam yang mulia ini setelah kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan insya-Allah sementara kita menunggu waktu Isya, kita nak menyambung perbincangan kisah Nabi Musa alaihi salam, dan insya-Allah pada malam ini kita masuk tajuk tenggelam Fir'aun dan tenteranya. Jadi boleh rujuk muka surat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat 61 hingga ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, maka setelah kedua-dua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan ditawan. Jadi tuan-tuan sedang jemaah rahmat rahmati Allah, kisah tenggelamnya Fir'aun Wallahu a'lam berlaku di mana. Sebab di dalam Al-Quran Allah tidak menyebut di laut manakah peristiwa itu, tetapi tidak dinafikan
ulama al-mufassirin menyatakan bahawa di Laut Merah. Jadi Laut Merah ni kalau kita sebut contoh kita di sini ada Laut Cina Selatan contohlah. Kan Laut Selatan tu panjang, kira daripada Kelantan sampai ke Pahang. Jadi kita pun tak tahu kat mana yang betul-betul tepat berlakunya peristiwa tersebut. Jadi kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyebut secara khusus berkenaan dengan di manakah peristiwa itu berlaku. Jadi itulah yang banyak kita akan temui bila kita menyebut berkenaan dengan kisah Al-Quran. Biasanya tempat itu dirahsiakan. Sebagai contoh para hadirin sekalian, kalau kita sebut berkenaan dengan kisah Nabi Musa, nanti kita akan kongsikan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di manakah pertemuan dua laut pun kan tidak disebut secara khusus. Begitu juga kalau kita baca kisah Ashabul Kahfi. Kalau tanya kita di manakah gua tersebut, secara tepat tidak ada siapa pun boleh beritahu. Dan cuma hari ini kalau kita pergi Jordan, adalah kan dikatakan di situlah tempatnya. Tapi kalau kita pergi kat Turki, ada juga dakwaan di situ pun. Kita pergi kat China pun ada juga dakwaan itulah tempat Ashabul Kahfi. Jadi wallahu a'lam. Yang pentingnya para hadirin sekalian, peristiwa itu berlaku. Jadi tuan-tuan, bilakah peristiwa ini berlaku? Yang Allah sebut falamma tara'al jam'an. Kata Allah, bila mana kedua-dua golongan itu saling melihat. Jadi siapakah jam'an dua golongan ni? Iaitu kata para ulama tafsir, pertama Ashab Musa. Dan dalam ayat ini Allah sebut Ashab Musa, atau kita sebut Bani Israel. Jadi Bani Israel yang disebut sebagai Ashab Musa. Dan satu lagi golongan iaitu Fir'aun dan juga tenteranya. Jadi itu maksud jama'an dua golongan, dua kelompok dalam ayat ini, iaitu mereka saling melihat antara satu sama yang lain. Jadi apa ceritanya tuan-tuan sekalian? Kalau kita rujuk dalam surah lain, tuan-tuan tengok dalam Fussilat 12 ni, di bahagian bawah kisah penuh peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan tenteranya. Boleh juga kita rujuk ke surah-surah berikut. Jadi maknanya kita baca 3 surah ni, ayat-ayat berkenaan, maka kita akan faham secara ringkas apa yang berlaku. Sebagai contoh, kalau kita rujuk dalam surah Taha, pada ayat 77 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِهِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kami mewahyukan kepada Nabi Musa untuk bawa keluar Bani Israel pada waktu malam. Jadi al-kisahnya tuan-tuan sekalian, setelah beberapa peringatan, kalau tuan-tuan ingat balik pada 2 bulan lepas, kita kongsikan tajuk, tuan-tuan boleh rujuk sekejap pada muka surat 10, berkenaan dengan azab buat Fir'aun dan kaumnya. Setelah beberapa peringatan, kan Allah utuskan tufan, wal jarad, wal kummal, wal tafadi' wal dam. Kan 5 peringatan, banjir, kemudian belalang, kemudian kutu, kemudian katak, kemudian darah. Bila peringatan itu diberikan Allah, bahkan mereka sendiri bertemu dengan Nabi Musa untuk merayu dan berjanji kalau dihilangkan azab,
maka mereka akan beriman dan akan membebaskan Bani Israel. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, walaupun 5 kali mereka bertemu dengan Nabi Musa, setelah Allah hilangkan azab satu persatu, tetap mereka tidak beriman. Maka kemuncaknya tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala nak membinasakan Firaun dan juga kaum. Jadi bagaimana dalam surah Taha ayat 70 Allah menyebut Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk bawa keluar Bani Israel pada waktu malam. Dan asri maknanya perjalanan pada waktu malam, atau kita sebut Isra. Dan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Jadi perjalanan malam ni dalam istilah kita sebut Isra. Jadi begitu juga Allah wahyukan kepada Nabi Musa pada malam itu untuk bawa keluar Bani Israel. Jadi tuan-tuan, Nabi Musa pun perintahkan kepada Bani Israel untuk keluar. Aku nak bawa kamu keluar, nak keluar daripada, kita sebut hijrah lah, daripada bumi Mesir, untuk nak keluar daripada, kita kata, belenggu Firaun dan juga tentera. Jadi bawa keluar. Maka bila dibawa keluar tuan-tuan sekalian, disedari oleh Firaun dan tentera ini. Lalu bila mana mereka sedar manusia pakat keluar belaka ni, maka Firaun dan tenteranya pun kejar. Bila kejar tuan-tuan sekalian, sampailah satu tempat di mana Nabi Musa dan juga Bani Israel tidak boleh nak pergi mana. Mana contoh kita sebut depan laut, di belakang tu Firaun dan tentera. Sehingga sampai tahap kata Allah dalam ayat yang kita baca tadi, maka pada muka surat 12 ni, Allah Subhanahu wa taala menyebut falamma tara al-jam'an, sehinggalah tuan-tuan sampai mereka boleh melihat antara satu sama yang lain. Kalau tuan-tuan kumpulan yang besar, kita boleh lihat antara satu sama lain. Agak-agak tuan-tuan paling jauh berapa jarak? Sampai sekilo lah. Katalah kita sebut 500 meter. Contohlah 500 meter ke sekilo. Tengok, masing-masing tengok lah. Dia bukanlah betul-betul dekat sangat, kan? Tapi satu jarak yang boleh dilihat antara satu sama yang lain. Berapa tuan-tuan jumlah Bani Israel pada ketika itu? Di sana tidak disebut dalam Al-Quran, cuma Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa jumlah Bani Israel yang dibawa keluar oleh Nabi Musa sekurang-kurangnya 600,000 pada malam tersebut. Wallahu a'lam. Ada sebagian kata hampir 1 juta, tapi nak sebutnya jumlah yang tersangat ramai. Jadi bayangkan tuan-tuan sekalian, bila mana Bani Israel dapat perintah Nabi Musa arahkan keluar, mereka sangat gembira. Sebab apa? Inilah masanya untuk mereka nak bebas. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, dah nak bebas, rupa-rupanya terperangkap juga. Dan bila mana tuan-tuan sekalian, mereka tengok Firaun dan tenteranya kan semakin hampir dan mereka boleh lihat, maka mereka pun berkata sebagaimana Allah berfirman, inna lamudrakun. Maka mereka pun kata, sesungguhnya kita benar-benar akan ditamat. Kan ingat boleh selamat dah, nampak gayanya tak boleh juga, kan? Jadi bila mana mereka sebut kita akan ditawan, kita akan kalah, kita tak boleh nak pergi mana lah. Maka Allah berfirman, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Bila mana Nabi Musa mendengar Bani Israel berkata kita akan ditawan,
maka Nabi Musa pun berkata, kalla. Kalla ni kita terjemahkan menafikan apa yang disebut. Maknanya kita tidak ditawan, sekali-kali tidak. Apa yang kamu sebut itu sekali-kali tidak akan berlaku. Kata Nabi Musa kepada mereka, inna ma'iya rabbi sayahdi. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Tuhanku bersertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena faham. Pertama, inilah yang disebut sikap ataupun sifat yang perlu ada pada seorang pemimpin. Kata para ulama, kita tengok bagaimana sikap Nabi Musa sebagai seorang rasul, merangkap pemimpin kepada Bani Israel, kepada umatnya. Bila mana umatnya rasa takut dan rasa macam dah tak boleh dah untuk nak selamat dan sebagainya, maka peranan Nabi Musa untuk menenangkan keadaan. Ni sikap pemimpin yang kita kena ada. Kalau kita sebagai pemimpin, sekurang-kurangnya kita pemimpin dalam keluarga. Dan apa jua berlaku dalam keluarga, sebagai ibu bapa kita kena tenangkan keadaan. Jangan bagi lagi kelang kabut. Kan anak mengadu macam-macam, kita buat lagi kelang kabut. Jadi jangan pening. Maka sebagai pemimpin, kata para ulama, tengok kepada kisah bila mana Bani Israel, ashabu Musa, menyatakan bahawa kita akan ditawan, maka kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah pasti akan berikan petunjuk kepada. Persoalannya para hadirin sekalian, bagaimana Nabi Musa boleh mendapat keyakinan itu? Dan bagaimana Nabi Musa boleh mendapat keyakinan itu? Maka kata para ulama, ia merupakan satu perkara yang telah pun ditegaskan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Tuan-tuan tengok sekejap pada muka surat 7. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah bersama dengan Nabi Harun untuk bertemu dengan Fir'aun. Ayat di atas tu tuan-tuan sekalian, surah Asy-Syu'ara ayat 15. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Bila mana Allah perintahkan awal Nabi Musa untuk pergi berdakwah. Sebagaimana kita tahu tuan-tuan sekalian, Nabi Musa ni kita sebut sebagai quote-unquote anak angkat kepada Fir'aun. Kan dibela daripada kecil sampai besar dan Fir'aun. Nabi Musa pun berhijrah atas sebab yang kita sedia maklumlah, pergi ke bumi Madian sekitar 10 tahun. Balik tu tuan-tuan terima wahyu, maka disuruh perintah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Pastilah Nabi Musa akan rasa takut, bimbang, cemas, takut mereka akan bunuh aku dan mereka akan menolak seruanku. Lalu Allah menenangkan Nabi Musa dengan ayat ini, qala kalla. Allah kata sekali-kali tidak. Waktu ni Nabi Musa cemas, Nabi Musa takut nak berdakwah pada Fir'aun, tuan-tuan sekalian, buat akal. Jadi Allah menegaskan inna ma'akum mustami'un. Jadi Allah menegaskan sesungguhnya kami akan sentiasa memelihara, menjaga, mengawasi kamu. Jadi bila mana sampai kepada peristiwa berhadapan dengan situasi yang sangat ketil. Sebab tuan-tuan, Nabi Musa, kata para ulama, ketika itu tidak tahu. Dan Allah perintahkan Nabi Musa untuk bawa keluar Bani Israel tanpa Allah menjelaskan apa yang akan berlaku selepas daripada itu. Menyebabkan tuan-tuan, walaupun Nabi Musa berhadapan dengan situasi yang sangat getir,
Kan kita sebut di depannya laut, di belakangnya Fir'aun dan tentera. Jadi tetap Nabi Musa yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan bantuan. Sebab apa? Sebab ini perintah Allah. Kan Allah yang perintahkan Nabi Musa untuk bawa keluar Bani Israel. Bukan Nabi Musa yang pandai-pandai jom kita keluar. Kan? Tetapi Allah sebut ayat yang kita baca dalam surah Taha tadi, wa laqad auhayna. Allah yang mewahyukan, maknanya mengarahkan kepada Nabi Musa AS. Jadi bila mana tuan-tuan sekalian Nabi Musa berhadapan dengan situasi ini, pertama kita sebut peranan pemimpin untuk menenangkan pengikut, menenangkan orang-orang di bawah. Dan bagaimana kata para ulama Nabi Musa mendapat keyakinan itu? Kerana Allah telah berjanji. Pada awal perintah Allah untuk Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, pasti Allah akan mengawasi dan menjaga, memelihara kamu. Jadi bila mana Nabi Musa sebut kepada pengikutnya, sekali-kali kita tidak akan ditawan, Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka Allah berfirman, fa'auhayna ila Musa. Maka Allah berfirman, Allah mewahyukan kepada Musa. Perkataan fa'auhayna, tuan-tuan kita sudah maklum, setiap huruf dalam Al-Quran dia memberikan maksud. Sebagai contoh, kita tengok ayat baris yang kedua tu, fa'auhayna. Allah menggunakan huruf fa. Kan fa dan waw biasanya diterjemah sama. Kan maka dan. Cuma kata para ulama, tempoh masa itu berbeza. Bila mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Ashabu Musa, sekali-kali kita tidak akan ditawan, Allah pasti bersama tu, Allah akan berikan petunjuk. Mana Allah akan selamatkan kita. Cara macam mana kita kena yakin. Dan kita semua sedia maklum tuan-tuan sekalian, ketika itu waktu sangat-sangat singkat. Kan maknanya kita telah sampai dah melihat antara satu sama lain. Maka pastilah wahyu datang dengan segera. Maka nak menggambarkan segeranya wahyu turun kepada Nabi Musa, Allah berfirman, fa'auhayna. Kalau kita sebut wa'auhayna, wa itu memberikan gambar satu tempoh masa yang panjang. Sedangkan ketika itu Nabi Musa sangat-sangat memerlukan, kita kata, petunjuk daripada Allah dalam waktu yang singkat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Jadi tuan-tuan sekalian, tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa, kalau sebelum ini tuan-tuan sekalian bertukar menjadi ular. Dalam beberapa peristiwa yang kita dah kongsi sebelum daripada ini, sekurang-kurangnya kata para ulama 3 kali kan tongkat bertukar menjadi ular. Pertama dalam peristiwa wahyu yang pertama. Kan dalam peristiwa wahyu pertama, on the way balik ke Madian tu, kan kita sebut bil wadil muqaddas itu. Tu kita kata waktu orang panggil training dan latihan awal kepada Nabi Musa. Allah perintahkan untuk campakkan tongkat yang kamu pegang di tangan kanan. Maka tongkat bertukar menjadi ular. Yang kedua tuan-tuan sekalian, pertama kali Nabi Musa, Nabi Harun bertemu dengan Fir'aun, berdakwah dan Fir'aun pun tolak.
Maka Nabi Musa pun minta untuk diperlihatkan mukjizat. Nabi Musa pun dapatkan tongkat pun bertukar menjadi ular. Yang ketiga, dalam peristiwa bertempur dengan tukang sihir. Itu secara ringkas. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, tongkat ni dia tidak ada sejarah sebelum daripada itu yang bila dipukul terbelah dah. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Nabi Musa pun tidak tahu apa yang akan berlaku. Sekalipun Allah perintahkan untuk Nabi Musa pukul laut, kata para ulama, dalam keadaan Nabi Musa tak tahu apa yang berlaku selepas daripada itu. Yang kalau itu jadi macam mana itu, wallahu a'lam. Jadi perintah Allah, Nabi Musa laksanakan. Yang kedua, setelah diperintahkan, baru Nabi Musa laksanakan. Kalau nak kira tuan-tuan, mungkin Nabi Musa pun boleh fikir, tongkat ni pun power. Kan, pukul try tengok, kok boleh jadi macam mana tu. Tetapi Nabi Musa tetap, kata para ulama, mendengar ataupun kita kata bertindak atas arahan. Kan, laksanakan setelah dapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk pukul laut tersebut dengan tongkatnya, fanfalaqa, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, terbelahlah lautan itu. Kan, bila Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk pukul laut dengan tongkat itu, maka Nabi Musa pukul, fanfalaqa. Semua peristiwa ni tuan-tuan berlaku dalam keadaan yang sangat cepat. Sebab masa dah sangat suntuk. Jadi bila mana dipukul, maka Allah menyebut fanfalaqa, terbelahlah laut. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah. Beberapa perkara yang perlu kita fahami, antaranya dibahaskan oleh para ulama. Berapakah ketinggian? Bila laut terbelah tu, berapa ketinggiannya? Yang kedua, berapa lubang ada? Adakah semata-mata terbelah laut itu hanya satu lubang ke macam mana? Maka secara ringkas, yang pertama, kalau ditanya berapakah ketinggian, kan bila terbelah laut tu, laut air tu kan dia tak cantum. Jadi tinggi mana tu? Allah hanya menyebut dalam ayat ini kattawdil azim. Kan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, seperti gunung yang besar. Wallahu a'lam berapa tinggi. Kalau kita ikut kaedah kita, kalau gunung dia mesti minimum 1000 meter, betul kan? Kalau bawah 1000 kita panggil bukit, itu istilah kita lah. Kalau nak kita katalah 1000 meter, tuan-tuan boleh bayanglah ketinggian. Kalau kita sini Gunung Jerai contoh, kalau laut tu tinggi tu, dia punya, kita kata, ombak yang membuka laluan tu. Kalau kita nak gambarkan begitu, secara tepat ketinggiannya, wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kalau ditanya berapa sebenarnya lorong yang Allah buka laluan ni, pertama dalam ayat ini Allah dah sebut fakana kullu firqin, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiap-tiap belahan. Kata para ulama, ini bermaksud bukan satu lorong. Sebab Allah sebut tiap-tiap belahan ataupun tiap-tiap lorong. Sebab itu Ibn Abbas menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi Musa pukul laut, maka laut terbelah menjadi 12 lorong.
Dan setiap lorong itu, ketinggian laut itu kan seumpama kita sebut gunung yang besar yang tinggi. 12 ini kata para ulama, Ibn Abbas menyatakan bahawa mewakili kita sebut kabilah Bani Israel. Kan Bani Israel ini 12 kabilah daripada anak Nabi Yaqub. Kan Bani Israel ini maknanya anak Nabi Yaqub, itu asal perkataan lah. Kerana anak Nabi Yaqub ni ada 12 orang. Yang masyhur Nabi Yusuf, tu yang masyhur lah. Jadi ringkas cerita tuan-tuan sekalian, bila mana Allah buka lorong kepada Bani Israel untuk mereka seberang. Agak-agak tuan-tuan sekalian, kalau kita berada di dalam kumpulan itu, berani tak tuan-tuan kita nak seberang? Kita pun cemas kot, takut cantum balik ke kan. Jadi para hadis sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada ayat 70 surah Taha. Nanti tuan-tuan merujuk, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa untuk pukul laut itu dan laut terbelah, Allah menyatakan bahawa lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah menjadikan kita kata laluan tu kan, kalau kita ke laut bawah tu mestilah pasir. Jadi pasir itu Allah sebut yabasa. Yabasa ni maknanya kering, dia tak ada air kan, tak ada belecok ke, tak ada berlumut ke, tak ada, kering. Seumpama tuan-tuan pasir di tepi pantai, kering untuk. Jadi tuan-tuan kata para ulama, bagaimana rahmat Allah nak berikan ketenangan kepada Bani Israel supaya mereka tak takut nak lalu lorong. Allah alam tuan-tuan, ulama faham pula berapa panjang lorong. Dan Allah alam, ada yang kata ialah tak tahu sebab tak disebut di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, nak seberang jauh, maka macam mana nak berikan ketenangan? Kata para ulama berdasarkan ayat ini, ya basa, Allah sebut Allah keringkan. Jadi bila nak berlari itu kering. Yang kedua para hadirin sekalian, dalam ayat yang lain Allah menyebut setiap lorong ni, maka mereka boleh melihat antara lorong dengan lorong yang lain. Contoh tuan-tuan sekalian, kita lalu lorong satu, orang yang lalu lorong satu tu dia akan nampak lorong dua. Sebab apa? Dia transparent. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Kata para ulama, supaya untuk menghilangkan rasa cemas, rasa takut kepada Bani Israel. Jadi itu beberapa sifat perkara yang berlaku. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa azlafna thammal akhirin. Bila laut dah terbelah, Allah perintahkan seberang laut, maka Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel pun seberang. Kan bila seberang sampailah ke sana, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Maknanya Allah gerakkan hati kepada Fir'aun dan juga tenteranya masuk sini. Dan kalau orang yang fikir panjang tuan-tuan sekalian, mungkin tuan-tuan ni trik kot, kan dia tak masuk, tak berani. Kan tuan-tuan yang mereka pun mungkin boleh fikir seberang sana nanti sampai tengah-tengah tenggelam pula, payah pula. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati Fir'aun dan juga bala tenteranya, semua pun masuk. Jadi tuan-tuan, kejar sampailah Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel semuanya selamat sampai ke sana. Maka setelah semua bala tentera Fir'aun masuk ke dalam laut, barulah laut itu dicantumkan semula. Ada kisah tuan-tuan sekalian, bila dah lepas semua, Nabi Musa nak pukul laut tersebut supaya dicantumkan, tetapi Allah tidak izinkan. Tuan-tuan, kita kena bayang cemas tu.
Kan takut-takut ada dah terlepas pula seorang pun kan, jadi nak cepat-cepat pun. Tapi Allah Subhanahu Taala melarang, kerana Allah yang akan cantumkan setelah mereka semua masuk ke dalam. Jadi bila mana dah masuk, tuan-tuan sekalian, Allah berfirman, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersertanya semuanya. Thumma aghraqnal akharin. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain. Jadi dua golongan ni kan, sebagaimana Allah sebut di awal tadi, jama'an, dua kelompok. Satu ashabu Musa, satu lagi Fir'aun dan tenteranya. Jadi bila Allah dah selamatkan Bani Israel dan juga Nabi Musa, maka Allah tenggelamkan yang lain, iaitu Fir'aun dan bala tenteranya. Jadi muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit apa yang boleh kita kongsikan dengan beberapa ayat yang kita kongsikan dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 61 hingga 66. Kita kongsikan sedikit beberapa pengajaran daripada kisah tersebut. Yang pertama, kesudahan yang buruk kepada golongan yang zalim dan sombong. Jadi tuan-tuan, bila kita baca kisah ni, maka kita kena sedar, tidak ada yang lebih baik bagi mereka yang sombong, yang kufur, yang musyrik dan seumpama dengannya, melainkan semuanya Allah tunjukkan kesudahan yang buruk. Sebab itu peristiwa ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita sedar, kita akan mengingati peristiwa ini bila mana kita berpuasa pada hari Ashura. Kan peristiwa ni, tuan-tuan, dikatakan berlaku pada 10 Muharram. Sebab kalau kita baca hadis Nabi SAW berkenaan dengan, kita kata, sejarah puasa Ashura. Kan kita sekarang bulan Zulhijjah, insya-Allah bulan depan bulan Muharram. Jadi bila Nabi sampai di bumi Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi puasa hari itu. Lalu Nabi pun tanya, sebab apa kamu berpuasa? Lalu mereka pun menjawab, kami berpuasa sebab hari inilah diselamatkan Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun. Jadi kata para ulama, peristiwa terbelahnya laut itu pada 10 Muharram. Tahun bila wallahu a'lam lah. Kan cuma berlaku pada tahun pada tarikh itu. Jadi bila mana kita sambut peristiwa ataupun puasa 10 Muharram, sekurang-kurangnya dia memberikan peringatan kepada kita kesudahan yang buruk bagi mereka-mereka yang kufur, yang zalim, yang sombong di atas muka bumi Allah. Zalim, tuan-tuan, biasalah kita dengar tentang Fir'aun. Kan kezalimannya, yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Antara kezaliman Fir'aun, membunuh anak-anak lelaki. Itu kita semua maklum. Kesombongan pula, tuan-tuan sekalian, terjadi bila mana kita melihat dalam peristiwa yang kita sebut sebelum ini tentang azab yang Allah datangkan kepada Fir'aun, sehingga menyebabkan Allah sebut fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Walaupun satu persatu peringatan azab Allah datangkan kepada mereka, tiba-tiba tetap mereka tidak mengambil peringatan. Fastakbaru, Allah sebut mereka ni sombong. Tuan-tuan, sombong ni Nabi dah sebut bahawa di antara sifat madhmumah yang perlu kita sama-sama beringat. Kerana walaupun sombong itu, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga mereka yang ada dalam dirinya walaupun kita kata sebesar biji sawi.
daripada kesombongan. Jadi sombong, takabur, ego apa kita nak sebut, tuan-tuan, antara perkara yang berlaku khususnya dalam kisah ini memberikan peringatan kepada kita tidak ada yang baik melainkan kesudahan yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, pertolongan Allah bersama-sama hamba-Nya yang beriman dan bertawakal kepada-Nya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita baca kisah ini, dia memberikan peringatan kepada kita untuk sentiasa yakin dan kita kena bertawakal kepada Allah. Tawakal kita sebut secara ringkas, orang panggil berserah bulat-bulat, kan, serah sepenuhnya kepada Allah. Cuma kata para ulama, bila kita sebut tawakal ni, maka kita kena faham dengan kefahaman yang betul. Sebab cabarannya tuan-tuan, kita maklum, bila perkataan Arab kita melayukan, maka cabarannya kita nak faham tu. Sebab tawakal ni bahasa Arab, kita pun melayukan tawakal. Macam kita sebut sabar, bahasa Arab kita pun melayukan sabar. Jadi apa sebenarnya maksud tawakal? Adakah kita sebut tawakal ini serah dan sepenuhnya tanpa ada usaha dan ikhtiar ke macam mana? Jadi inilah yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Antaranya satu peristiwa Nabi sebut kepada sahabat, Nabi tegur kepada sahabat. Bila mana ada seorang sahabat ni yang mana sampai di satu tempat, dia pun parking unta dia, tapi dia tak ikat. Lalu Nabi pun sebut iqilha thumma tawakkal. Nabi sebut ikat dulu baru tawakal. Jadi kata para ulama dalam bahas tentang perkara itu, iaitu bila kita sebut tawakal ni, bukan maknanya kita tak payah nak usaha, nak ikhtiar. Jadi perkara tawakal itu mesti didahului dengan usaha dan ikhtiar. Sebagaimana Nabi Musa AS, Allah perintahkan untuk Nabi Musa bawa keluar, maka Nabi Musa membawa keluar, usahalah, ikhtiar. Maka sampailah satu tahap tak boleh nak pergi mana, tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah perkara yang memberikan pengajaran kepada kita sifat tawakal yang sebenar-benarnya. Kerana tuan-tuan, tawakal yang sebenar-benarnya di sisi Allah diberikan balasan dan ganjaran yang sangat istimewa. Mana kalau kita betul-betul menjadi golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, bukan setakat tuan-tuan kelebihan dunia yang kita akan dapat, bahkan di akhirat nanti pun kita akan dapat. Sebagaimana kalau kita rujuk dalam satu hadis Nabi SAW, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, susunan Al-Imam Nawawi dalam bab tawakal. Al-Imam Nawawi ada menakalkan satu hadis yang panjang tentang bagaimana Nabi cerita keadaan Nabi-Nabi dan umat, sehinggalah Nabi diperlihatkan suatu keadaan yang sangat ramai. Kalau Nabi tengok ramai umat, maka Nabi menyangkakan itulah umatku. Tetapi diberitahu kepada Nabi itu merupakan Musa dan umatnya. Dan Nabi diperintahkan untuk melihat di satu ufuk, kan, suatu kawasan yang luas. Nabi pun tengok ramainya umat manusia. Dan Nabi pun diperintahkan untuk melihat di satu ufuk yang berbeza. Nabi pun tengok dan tengok ramai umat. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, itulah umat. Mana ramainya umat Nabi SAW. Dan disebut kepada Nabi, dalam kalangan umatmu yang ramai itu ada sejumlah 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab, yang akan masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ini sangat istimewa.
Kalau kita bahas tuan-tuan tentang akhirat, tentang hisab ni memang sangat panjang. Cuma nak sebut ada golongan yang istimewa. Kalau hari ni kita sebut golongan VVIP lah. Kan, yang maknanya tuan-tuan masuk syurga ni Nabi sebut tak kena hisab, tak kena azab. Jadi ringkasnya bila Nabi sebut begitu, sahabat ni kita panggil excited dah nak dengar. Tiba-tiba Nabi masuk dalam rumah. Kan, sahabat pun kalau kita panggil macam terkejut, kan, terkesimat, kena buat ni. Kan, jadi sahabat-sahabat pun bincang, siapa 70,000 ni? Kan apa sifat-sifat mereka? Jadi masing-masing bagi pandangan. Boleh jadi sekian. Tengah duk bincang-bincang, Nabi pun keluar. Nabi pun tanya, kan apa yang sedang dibincangkan? Maka sahabat pun menjelaskan, ya Rasulullah, kami sedang bicara tentang siapakah 70,000. Lalu Nabi pun menjelaskan, faqala Rasul humul ladzi, dan mereka yang kata Nabi, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi sebut mereka yang tidak menjadi bohong, yang tidak minta pertolongan kepada bohong. Kan kemarin dulu tuan-tuan khutbah Jumaat, tuan-tuan kalau tak tidur lah, kan khutbah Jumaat Kedah kan cerita pasal bohong. Ke lain tuan-tuan, di Kedah yang ikut teks lah. Kan, jadi ringkasnya Nabi sebut mereka yang tidak menjadi bohong, yang tidak minta pada bohong, yang tidak percaya kepada burung-burung ataupun perkara-perkara yang membawa sial dan sebagainya. Maka Nabi sebut wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Jadi orang-orang yang bertawakal ni Nabi sebut mereka lah yang dimasukkan dalam 70,000 yang masuk syurga tanpa kena hisab, tanpa kena azab. Jadi tuan-tuan, ending hadis tu iaitu sahabat yang bernama Sayyidina Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Bila Nabi sebut dia tuan-tuan, dia pun bangga. Dia kata, ya Rasulullah, tolong doa pada Allah supaya saya termasuk dalam golongan itu. Ini permintaan Uqashah bin Mihsan. Jadi bila mana Uqashah minta, Nabi dengar, Nabi pun bersabda, anta minhum. Nabi kata, kamu termasuk di kalangan mereka. Jadi tuan-tuan bayangkan, katakanlah kita ni waktu tu bersama Nabi, contohlah, kan Nabi pun sebut seorang bangga, Nabi beri jaminan. Agak-agak yang laki-laki ni buat apa? Adakah tengok tak apalah rezeki dia, kan? Ataupun macam mana sahabat-sahabat tuan-tuan, bila Uqashah dapat jaminan, jaminan ni tuan-tuan bukan jaminan kosong, ni bukan janji kosong, kan? Tapi jaminan Nabi SAW pasti benar. Jadi sahabat ni bila dengar Uqashah, kan depan mata mereka, Uqashah dapat jaminan bukan setakat masuk syurga, bi ghairi hisab wala azab, tanpa kena hisab, tanpa kena azab. Maka pakak-pakak seorang-seorang bangun, ya Rasulullah, saya sekali ya Rasulullah. Anugerah ya Rasulullah, saya sekali ya Rasulullah. Maka pakak-pakak bangun, Nabi pun bersabda, laqad sabaqa bika Uqashah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perkara itu telah didahului oleh Uqashah. Maknanya apa? Section close. Kan permintaan tak boleh lah seorang. Kan itu nak sebut cerita tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidang jemaah dan dirahmati Allah, kisah ini mengajar kepada kita yakin dan percaya. Bila kita bantu Allah, Allah pasti akan bantu hamba-Nya walaupun melalui jalan cara yang mungkin kita pun tak sangka-sangka. Kan sebagaimana kisah yang berlaku kepada
Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, segeralah bertaubat kepada Allah sebelum sampainya kematian. Dalam Al-Quran tuan-tuan, dalam bab kisah tenggelam Fir'aun ni, ada Allah memasukkan satu kisah, iaitu kisah Fir'aun nak bertaubat. Waktu nak, orang panggil nak ujung-ujung nyawa tu, Allah rakamkan peristiwa, iaitu Fir'aun nak bertaubat. Tetapi tuan-tuan, taubatnya tidak diterima. Sebab apa? Tuan-tuan dah orang panggil dah ujung-ujung lah. Jadi tuan-tuan, banyaklah perbahasan kisah tu, malaikat tolak semacam macam-macam lah. Tapi nak sebutnya, kata para ulama memberikan pengajaran kepada kita untuk kita memberikan perhatian berkenaan dengan istighfar dan taubat. Kan orang panggil taubat sebelum terlalu. Istighfar tuan-tuan sekalian, perbanyakkan istighfar. Kerana kita pun sedia maklum, kan kematian itu berlaku pada bila-bila masa. Kan macam-macam. Kita pun tak tahu. Kalau kita kata macam selamat, ikut darat pun pada tak selamat. Laut pun tak selamat juga. Kan udara pun tak selamat juga. Jadi macam-macam tuan-tuan sekalian, apa pun kita nak sebut, segeralah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, ia memberikan pengajaran kepada kita, jangan sampai Allah datangkan pelbagai peringatan, tidak memberikan kesedaran kepada kita. Sebaliknya, jadilah golongan yang sentiasa mengambil pengajaran daripada apa jua peristiwa yang berlaku, sama ada tuan-tuan bagi keluarga kita ke, ataupun jiran kita ke, ataupun sesiapa sahaja, maka ia memberikan peringatan kepada kita supaya bersegeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika mana nyawa kita ditarik, dalam keadaan kita diampunkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah, saya kira cukup dulu setakat itu untuk sedikit perkongsian ringkas pada malam yang mulia ini, dan insya-Allah kita akan sambung kisah yang berikutnya berkenaan dengan As-Samiri. Jadi tuan-tuan, setelah selamat, hebatnya tuan-tuan ujian pada Nabi Musa ni, kita sebut tuan-tuan, fasa yang pertama telah pun selesai. Kata para ulama, Nabi Musa berdakwah dua fasa. Fasa pertama iaitu bermula wahyu yang pertama di lembah suci Tua, sehinggalah tenggelamnya Fir'aun. Itu fasa pertama. Habis tuan-tuan tenggelam Fir'aun, kita panggil kena move on, kena hidup teruskan. Menariknya tuan-tuan, baru lepas Allah selamatkan Bani Israel daripada Fir'aun dan tenteranya, tengah duduk jalan-jalan tuan-tuan sekalian, tiba-tiba nampak ada manusia ataupun kaum menyembah berhala. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Mereka kata, wahai Musa, buatlah satu untuk kami. Nak sembah pula selain Allah. Dan ia membawa kepada As-Samiri. Jadi insya-Allah kisah ni kita akan kongsikan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zidna 'ilma wa zidna fahma wa 'amalan salihan wa taqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la astaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.